potato, ubi kentang tu bagus. Tapi kalau yang hijau, kalau nampak ada pula tumbuh benih-benih ke atas kulit-kulit potato yang hijau ni, tolong buang ke tepi langsung sebab dia ada masalah besar. Okey, lagi satu ialah buah pala atau nutmeg yang terlalu raw, maksudnya masih you petik daripada pokok tu, hati-hati sebab dia ada apa yang dinamakan myristicin yang boleh menyebabkan you jadi sewel pun. Okey, jaga. Satu lagi orang tak sangka yang almond ni biji badam tetapi yang raw, tahu tak, yang belum digoreng, belum disalai dan maksudnya dipanaskan apa-apa, yang tu bahaya. Green raw almond ada cyanide. Sama juga green ataupun raw cashew nut, buah gajus tu, biji gajus tu, kalau tak diproses dulu, siap. Okey, ada cyanide juga. Lepas tu ada masalah makanan seperti red kidney beans yang belum dimasak pun jangan nak cuba-cuba nak gigit-gigit. Brown rice pun kalau belum dimasak, belum ditanak nasi tu, brown rice tu jangan cuba-cuba nak masuk dalam mulut. Okey, bahaya sangat. Dan satu lagi ialah biji-biji buah cherry tu, jangan nak telan biji dia.